Kita orang ingat nak beli king crab, tapi king crab ni besar-besar. Kita orang pula dah kenyang. So tak apalah, the next day ada. Tak perlu rushing. So kita orang just beli dessert lah, strawberry and melon. Total harga strawberry and melon ni saja harga 100 lebih, okay? Masa on the way balik tu, kita orang nampak macam ada satu kawasan lapang kat tengah ni. So macam, why not kita jalan-jalan main snow. Sebab Hokkaido ni terkenal dengan powdery snow. Sebab memang lembut, macam gula icing dia punya rasa tu. Sebab kan tak pernah tengok snow, so kita orang agak jakun sikit nak main dekat snow tepi-tepi jalan ni. Seronok lah pergi sini. Dia macam terkeluar inner child kita orang main snow dekat sini. So kat sini tengah suhu 9 degree, dah petang, dia dah berangin, dah sejuk. So korang make sure kalau datang sini pakai proper layer. So kalau korang nak main snow, make sure sediakan glove waterproof. Waterproof glove. Seluar pun kalau boleh pakai seluar yang waterproof juga. So boleh lah korang baring-baring duduk-duduk dekat atas snow ni. Dia dah tak ada nak fikir comel-comel dah, dia fikir comfort. Sebab sejuk. Aku dah macam Michelin dah kat situ. Besar kembang kemain. Balik je bilik, dah boleh check in. Ada bilik bajet je. Basically adalah bilik air yang proper. Ada bathtub, best tau. Dia punya toilet dia heated seat, so korang tak sejuk. Katil dia kecil je, tapi memang untuk 2 orang tau bilik ni. So memang this is for 2 people lah. And this is the view. Yeah, this is the view. Mohlah kita rasa strawberry and melon viral ni. Rasa dia macam cair kat mulut gue. Memang sedap gila. No wonder lah strawberry and melon ni viral. Sebab dia memang sedap. Strawberry dia manis sangat. Faham tak? Tak tahu macam nak describe, tapi memang sedap lah. And melon dia, serius cakap, melon dia manis, tak macam melon kat Malaysia. So korang kalau datang sini kena try melon daripada Hokkaido tau. And this is the view daripada hotel kita orang waktu malam. Nampak lah ada Lawson kat bawah tu, 7E dekat dengan amenities. Ada parking kat bawah. And dia dekat area Susukino Street. Susukino Street ni antara area yang senang nak cari halal friendly food. So senang lah kalau nak makan. That's all for day 1. Jumpa lagi kat next vlog day 2.